Salah satu daripada kemahiran bila kau nak jadi leader adalah bila mana kau kena nampak orang bawah kau apa kebaikan. Guru ke guru? Aku sambung balik. Kena nampak apa kebaikan. Memang betul tim kita tak ada yang perfect. Bawah kita, staff kita, tim kita memang tak ada yang perfect. Mustahil boleh dapat orang yang perfect. Tapi mesti ada kebaikan di setiap keburukan mereka. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. So kalau kita nak tengok tim kita di sudut yang tak elok, memang confirm jumpa yang tak elok. Tapi kalau kau fokus kepada benda yang kau nak nampak elok dan kau nak groom dia dekat situ, dan insya-Allah kau akan dapat yang baik daripada dia. So instead of kita complain pasal dia ni tak boleh ni, dia ni tak boleh ni, dia ni tak boleh ni. So apa yang dia boleh? So apa yang perlu dibuat? Sama ada kau rawat dia, kau bagi training dia, kau train dia sampai dia perform, ataupun kau repositionkan dia balik untuk letak dia di tempat yang dia boleh perform. Instead of kalau kau nak complain, apa yang jadi? Cuba tuliskan komen. Apa masalah korang ni yang asyik nampak tak elok je korang? Cuba tulis sikit nama dia siapa?